Dah pencen, masih belum simpan emas ke? Ini soalan yang selalu saya terima daripada ibu, ayah, abang kakak yang baru bersara. Jawapan saya adalah ia sangat sesuai dan ini sebabnya. Yang pertama, pencen bukan bermaksud hidup dah hampir tamat. Bukan tumpuan. Ramai tak sedar, bila kita berumur 60 tahun, itu bukan penamat. Statistik Malaysia menunjukkan bahawa wanita hidup purata sekitar 77 tahun, lelaki 73 tahun. Maknanya apa? Ada lagi sekitar 13 ke 17 tahun untuk dilalui. Dan dalam masa sepanjang itulah, emas terus bekerja. Nilainya terus meningkat walaupun kita dah tak bekerja. Nombor 2, duit KUSP bukan untuk dihabiskan sekaligus. Lepas bersara, kita tak guna semua duit KWSP tu. Kita ambil sikit-sikit guna ikut keperluan. Baki yang tak terus digunakan, inilah yang patut bekerja semula. Dan antara tempat yang paling kukuh untuk bekerja ialah emas. Kenapa tuan-puan? Dalam 20 tahun terakhir, emas memberi pulangan purata 10% setahun. Dan trend jangka masa panjang tunjuk potensi yang sama kuat. Kesimpulannya, kalau kita ada masa 10 hingga 20 tahun lagi untuk hidup, kenapa tak biarkan sebahagian duit kita berkembang dalam bentuk emas? Pencen bukan alasan berhenti menabung. Pencen ialah masa terbaik untuk kita kukuhkan apa yang kita dah kumpul selama 30 hingga 40 tahun bekerja. Bagi tuan-puan nak tukarkan sebahagian duit pencen tuan-puan ke dalam bentuk emas, mudah saja. Pertama, tuan-puan boleh follow saya. Yang kedua, tuan-puan boleh rujuk di bio saya. Isi borang sign up dan saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.